Hotel betul-betul dekat Central Mall, Cameron Highland. Hotel ni sangat okey sebab dekat dengan semua benda. Awak ada banyak kedai makan. Lepas tu malam-malam ada night market. So korang boleh jalan je kat sini, tak perlu nak pergi pasar malam yang jauh-jauh tu. Family Mart dekat sini warna hitam. Hotel Beatrix betul-betul atas Burger King. Terus naik ke tingkat 1. Kita booking under Bangha Venture, ada 4 bilik. Check in pukul 3, check out pukul 12. Letak harga bilik dia ni kat sini. Nak masuk setiap floor tu pun ada dia punya scan. Ni kita nak pergi bilik family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bilik ni 2 taking. Apa view dekat luar daripada Centrum? Cameron Centrum punya belatan boleh nampak dari sini. Toilet dia besar, boleh mandi 4 orang sekali. Nak tunjuk bilik 2 orang pula. Taking, ada lampu kat bawah. Toilet dia okey lah. Air panas pun ada. Penting dapat tempat tidur yang selesa. Ni penting ni hair dryer sebab sejuk-sejuk dekat sini. Mesti ada bagi kat. Dalam tiap bilik mesti ada TV. So dekat hallway dia ada iron. Lepas tu ada air bowling juga. Hotel, korang naik je escalator ni. Kita pergi Night market. semua benda ada. Tak payah nak pergi jauh-jauh macam nak pergi Kia Farm ke apa ke. Malam-malam datang je sini. Baju Cameron Highland awak. Tempat-tempat merchandise banyak. Dia memang still lagi panas ni. Tester. Ni tahu fufa. Tadi kita makan tiramisu, jadi bana misu. Hotel ni Tina sebenarnya booking dengan Maha Venture. Sekali dengan dia punya trip, so senang sangat. Kalau korang guna kod Puan Tina, korang akan dapat diskaun tau. Yang jenis homestay pun dia boleh tolong carikan. Jangan lupa guna je kod Puan Tina.